Dulu kita diajar simpan duit dalam bank. Nanti senang, masa susah. Tapi hari ini baru sedar. Duit yang disimpan tu makin hilang nilainya, bukan makin kaya. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Zaman dulu, bila kita simpan RM10, tahun depan nilainya masih sama. Sekarang RM10 tu tak cukup pun isi minyak motor. Dulu simpan duit boleh bantu capai impian. Sekarang simpan duit boleh buat impian makin jauh. Sebab harga barang naik tapi nilai duit jatuh. Itulah sebab orang bijak sekarang ubah cara simpan. Mereka tak kejar angka dalam akaun. Mereka kejar nilai sebenar. Mereka simpan emas sebab emas bukan duit kertas tapi penyimpan nilai sejak ribuan tahun. Emas tak boleh dicetak sesuka hati dan sebab itulah nilainya kekal walaupun ekonomi gawat. Mentor saya selalu pesan, dulu simpan duit sebab rasa nak selamat. Sekarang simpan emas sebab nak pastikan nilai itu betul-betul selamat. Pilih simpanan yang kalah inflasi, iaitu emas. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.